Disebabkan sol plastik terbaru ni dia ada tulang, jadi aku nak test dekat dalam air. Nampak ke tak nampak tulangnya ada kat dalam body SP ni. Okay, ini adalah sol plastik keluaran daripada strike tu. Jadi tengok dalam air tu, nampak ada punya tulang tu. Jadi ini memang untuk ikan yang agresif, yang makan gewang, lepas tu yang makan SP. Kau boleh cubalah sol plastik ni. Sol plastik ni boleh buat main haruan, lepas tu nak buat main dekat kolam, sungai pun boleh. Okay, ini nama dia adalah Tasty Soft Lure punya. Material adalah TPR. Ini dia punya panjang dia 75mm. Lepas tu dia punya berat dia 4.5 gram. Okay, yang color pada aku ni adalah kod 010. Okay, kalau beli dapat 5 ekor macam ni. Jadi kepada yang berminat, ini 20 kali kekuatan dia. Dia punya material dia. Lepas tu body dia 3D. Nampak tu tulang dia. Ini memang rare gila. Tak banyak jugalah stok yang seller ni bawa keluar. Ini adalah plastik test lah. Lepas tu dekat body belakang dia untuk kau sorok kau punya hook. Dia ada lubang longkang macam tu. Jadi kepada yang berminat boleh dapatkanlah sol plastik ni. Ini barang rare punya ni. Barang rare siap ada tulang. Mana nak cari siap ada tulang ni abang-abang, dapatkanlah.